Hai guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak buat full engine overhaul pada kereta yang dah berusia 24 tahun. Macam dalam kes ni, owner bagi tahu ada masalah keluar asap, minyak selalu hilang, engine lost power, benda-benda yang macam tu. Lepas tu korang tengoklah sendiri condition engine dia, leaking sana sini. Jadi owner request buat balik, bagi nafas baru. Alright, so jom kita start. First kali, sebelum buka yang lain-lain, kita cabut dulu kepala bateri. Ini paling basic lah. Kita tak nak ada sebarang risiko short. Tapak dia ni pun kita kena buka juga. Kalau tak, nanti dia akan sangkut dekat gearbox masa kita angkat enjin nanti. Bracket tepi ni pun kasih cabut. Dia pakai skru saiz 12. Soket atas gearbox ni kita kasih cabut. And kabel speedo ni korang pusing je lawan arah jam and keluarkan aja macam tu. Next kita nak cabut radiator. Hose atas bawah ni kita cabut je macam biasa. Kalau boleh korang tadah dulu pakai bekas yang besar kalau tak nak lantai basah kan. And radiator ni dia terikat dengan 3 biji bolt dan 1 nut. Semua ni dia pakai saiz 12. Okay, yang ni satu dan lagi satu dekat bawah dia tu. Yang belah ni dia agak sempit sikit. So kalau korang ada spana yang kecil, itu sangatlah membantu. Bila bolt sebelah ni kita dah buka, ada 2 biji atas bawah juga. Jangan lupa disconnectkan soket fan motor and kita dah pun boleh keluarkan radiator ni. Okey, cantik. Okey, kat gearbox ni dia ada 3 jenis kabel. Nak lepaskan kick down kabel ni korang tuil sikit lever kat bawah ni. Tuil lah pakai screwdriver macam ni pun boleh. Okey, dah lepas. Yang lagi 2 kabel ni adalah kabel shifting. Korang lepaskan aja dari dia punya lever juga. Okey, bila kedua-dua kabel ni kita dah cabut, kira 3 lah sekali dengan kabel bawah tadi tu kan. Dengan menggunakan soket 12, kita cabut pula grounding kabel dekat starter ni. Okey, kita disconnectkan soket distributor dan cabut juga soket temperature sensor. Okey, bila belah gearbox dah clear, sekarang ni kita beralih ke bahagian enjin pula. Kotak air filter ni korang buka je macam biasa. Cuma dekat bawah piring tu dia akan ada satu hose kecil tau. Korang kena cabut. And then dekat tepi ni pun ada lagi satu. Dengan menggunakan spana 14, kita longgarkan sikit je nut ni. Lepas tu kita lepaskan ke berminyak dari cangkuk dia. Yang ni pula hose FICD. Pastikan setiap hose ni korang ingat dekat mana kedudukan asal dia. Okey, sekarang ni kita dah cabut apa semua, segala soket-soket, segala hose-hose yang mana korang rasa bersangkut paut tu, korang buka-buka aje. Cuma kalau korang was-was, korang ambil dulu gambar sebelum buka. So, masa nak pasang nanti senang. Okey, bahagian atas saya rasa semua dah buka. Kita proceed nak buka bahagian bawah pula. Kita jack naik dulu kereta and wajib support stand kiri kanan untuk safety. Sekarang ni saya nak buka drive shaft. So nut 32 ni kita buka dulu. Bolt 17 absorber atas bawah pun kasih buka juga. Ataupun kalau korang tak nak camber dia lari, korang boleh buka melalui ball joint kat bawah tu. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, kepala drive shaft kita dah lepaskan dari knuckle. Kita buang pula minyak gear. Ini dia pakai saiz 32. Bila minyak dah keluar habis, kita ikat balik. Agak-agak je lah, jangan kuat sangat. Okay, minyak hitam pun sama kita kasih buang. Yang ni dia pakai bolt saiz 17. Okey, bila minyak dah keluar habis, kita pun ikat balik sesedap rasa. Yang ni soket alternator kasih cabut. Soket starter pun kasih cabut juga. Okey, bila dah buka apa semua atas bawah, so kabel ni kita dah boleh alihkan ke tepi. Next, kita sambung cabut drive shaft kiri kanan. Exhaust manifold ni kita lepaskan dari head, so kita biarkan aja dia macam tu. Kita proceed buka bolt and nut mounting belakang. Mounting depan pun sama. Okey, dah. Alright.
Yang lagi 2 biji mounting tu kita biarkan dulu. Sekarang ni kita gantung dulu enjin, barulah kita buka mounting kiri dengan kanan. Okey, ni enjin saya dah gantung So sekarang ni ada lagi 2 biji mounting kita kena buka. Yang sini satu sebelah gearbox dengan lagi satu yang ni. Tu dah boleh angkat dah lah enjin keluar. Okey, dengan menggunakan soket 14, kita buka dulu mounting sebelah gearbox. And lagi satu mounting sebelah enjin. Okey sahabat-sahabat, Mounting King ni dia specialist dan restore barang-barang suspension. Apa yang anda cari dia ada. Macam lower arm, absorber, brake pad, segala jenis bush, dry shaft, barang-barang yang macam tu lah. Kalau siapa-siapa yang nak, korang boleh beli dekat Shopee, Lazada ataupun website Mounting King tu sendiri. Ataupun kalau korang berdekatan dengan area Batu Cave, lagi senang. Korang boleh walk in dekat kedai dia aja. Dekat situ pomen dia orang boleh pasangkan sekali. Harga okey, kualiti barang pun okey sebab Mountain King tu brand dia orang sendiri. Sambil-sambil tunggu kereta siap tu, korang bolehlah lepak, main game, makan, tempat yang luas, ruang menunggu yang selesa, bilik solat pun disediakan sekali. Kalau korang nak repair ataupun check, especially bahagian suspension, dah ada bunyi ke yang tak sedap ke apa ke, link kedai nanti saya letak dekat bawah. Okey, bila keempat-empat biji mounting kita dah buka, kita dah boleh angkat enjin lah. And kepada korang yang buat kerja sorang-sorang tu, masa jet enjin ni sekali-sekala lah korang tengok-tengok dulu keliling. Pastikan semua hose-hose wire tu tak ada dah yang bersangkut paut, semua tu dah buka. Barulah kita boleh lift up enjin. Korang tengok condition enjin dia. Leaking sana sini, minyak selalu hilang, power tak ada. Nanti kita dah barai apa semua, gearbox ni pun saya nak cat sekali. Barulah nampak kemas sikit. Okey, sampai sini saya just go through saja. So, kita cabut dulu distributor.
Okey, bila 10 batang skru ni kita dah buka, finally kita dah pun boleh pisahkan head dari blok. Next, saya nak cuci bersih-bersih. Lepas tu kita nak pergi hantar engineering, nak buat ukur-ukur balik. Barulah kita akan pasang. Okeylah, saya harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.